Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulakan dengan bacaan. Okey, hari ini semua sihat, okey? Okey, baiklah. Hari ini kita sambung untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, seperti yang dijanjikan, kita akan masuk untuk bab 6 bagi sejarah tingkatan 4. Baik. Jadi saya nak kamu semua, okey, tonton video yang saya sediakan. Okey, perhatikan, lihat dan fahamkan. Apa yang anda nampak? Okey. Apa yang anda nampak? Bintang. Selain tu? Topi. Topi yang? Warna hijau. Okey. So kawan kamu lihat ada topi berwarna hijau, ada bintang. Tapi secara umumnya siapa yang tahu? Sebenarnya topi ni dipakai oleh siapa? Askar Jepun. Adakah betul askar Jepun? Askar komunis. Okey. Mari kita tengok selanjutnya. Pernahkah anda bertanya-tanya maksud di sebalik simbol ini? Bintang merah melambangkan perjuangan golongan pekerja menentang penindasan. Setiap bucu pula mewakili golongan penting yang bersatu dalam revolusi. Warna merah melambangkan keberanian, pengorbanan dan semangat revolusi dalam menentang ketidakadilan. Simbol ini menjadi terkenal selepas revolusi Rusia dan digunakan oleh gerakan komunis di seluruh dunia. Kesimpulannya, bintang merah ialah simbol perjuangan, perpaduan dan revolusi dalam ideologi komunisme. Baik. Okey, melihat kepada video yang telah ditayangkan, apa yang kamu dapat dan apa yang kamu lihat? Pertama sekali, dia menceritakan tentang apa? Siapa yang nak bantu saya untuk bercakap? Siapa? Maksud kenapa mereka cipta bintang Depa tu siapa? Komunis menggunakan simbol bintang. Selain tu, ada lagi yang nak bagi pendapat setelah dengar? Okey, Amira. Maksudnya setiap bucu tu melambangkan ada maksud di sebaliknya. Selain tu, ada lagi yang ingin menambah? Yang lelaki, Adam? Yang Adam nampak dalam video? bintang merah ni melambangkan Perjuangan. Baik. Jadi dekat situ kamu dah lihat, okey, bercerita tentang komunis yang mana komunis menggunakan simbol bintang berwarna merah dan membawa maksud dekat situ, perjuangan, perpaduan kan dan sebagainya. Jadi berkenaan dengan kita punya tajuk pada hari ini, okey, yang kita akan bincang, kita akan belajar dan kamu sendiri dah menerima tugasan untuk menyiapkan PowerPoint ataupun presentation untuk setiap tajuk yang telah diberikan sebelum ni. Jadi kita tengok sebelum tu objektif untuk hari ni. Okey. Objektif kita pada hari ini yang pertama apa? Menerangkan secara ringkas kemasukan pengaruh komunis dari China dan juga Indonesia dengan baik. Yang kedua, menjelaskan secara urutan penubuhan Parti Komunis Malaya dan seterusnya menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara KPM meluaskan pengaruh di tanah Melayu. Okey, baik. Saya teruskan. Okey, kita akan wujudkan misi siasatan sejarah berkenaan dengan komunis
komunisme. Okey, kita tak boleh nak serius sangat kan? Okey, kita nak siasat. Siapa nak jadi ejen Ali ke apa ke kan? Okey, kita tengok kat sini. Apa yang kita nak siasat adalah siapa pengasas? Maksud sebenar dan juga bilakah ia tiba di negara kita. Jadi kita boleh buka file ni lah, 3 file ni. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama, pengasas kepada ideologi komunisme ialah, yang pertama kita ada Karl Marx. Yang kedua adalah Friedrich Engels. Okey, jadi kedua-dua ni berperanan mewujudkan pengaruh komunisme. Okey, mari kita tengok dekat sini. Seterusnya. Okey, so kedua-dua tokoh ni menghasilkan 2 buah karya mereka. Yang pertama adalah Communist Manifesto dan yang kedua adalah Das Kapital. Okey. Next, kita tengok. Okey, apa itu ideologi komunisme? Okey. Kalau kita tengok kat sini, komunisme. Apa itu komunisme? Suatu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Bermaksud dekat sini kita tengok fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Jadi kamu faham dekat situlah. Okey, dia sentuh tentang ekonomi dan juga barang pengguna sebagai milik negara. Okey. Jadi dekat sini ada 2 istilah yang kamu jangan confuse dekat sinilah. Yang pertama, komunis. Apa itu komunis? Orang ataupun individu yang menganut fahaman komunis. Sementara komunisme ialah ideologi atau itu sendiri. Okey. Setakat tu faham? Boleh? Okey, dan kita tengok penyebaran ideologi komunis di negara kita bermula pada tahun 1920-an. Okey. Jadi, kita dah siasat, kes dah ditutup. Baik, kita akan mulakan untuk sesi perbentangan kita. Baik, kita mulakan dengan kumpulan yang mana dulu? Kita mulakan dengan kumpulan yang akan membentangkan pengaruh komunis dari China. Okey, saya jemput. Meh ke depan. Ambil mic. Double click. Tetapi, ia perlu daya menjauh yang ramai. Seluas 4 juta ekar tanah menatang mereka kita yang memberi kerja kepada lebih 1 juta manusia di sini. Lepas getah bibit timah, 1/3 jualan bibit timah ini datangnya dari Ahmad, dari Hongkong dan Selatan Korea. Kedua-dua perusahaan bersama ini telah mengairkan negeri. Lepas sahaja tamat perang dunia, waktu orang Melayu sedang pulih kembali dari gelora penjajahan dan kezaliman, komunis Melayu mengangkat senjata dan merampas kuasa. Mereka merah komunis mengancam bangsa kita yang hendak bermain. Kemudian ia meletus. Burung hara, borak Belanda, tanah Melayu dalam keadaan darurat. Pengganas komunis dari sarangnya di hutan menikam perusahaan-perusahaan kulit, mengubur poros, menghancurkan kilang dan mesin, merosakkan kehubungan dan membunuh mereka yang enggan tumbuh.
Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Muhammad Adam Muiz. Saya Muhammad Hanan Amzah. Saya Nur Alisha Akmal. Saya Nur Hasya Irdina. Saya Namira Arisa. Okay, hari ini kumpulan kami akan membincangkan bagaimana kemasukan pengaruh komunis ni daripada negara China. Ideologi komunis ni datang ke negara kita sejak awal tahun 1920-an lagi dan dia mula tersebar daripada satu parti yang dinamakan Parti Kuomintang. Parti Kuomintang ni dah lama bertapak dekat China, berpusat dekat China dan dibawa masuk ke negara kita. Okey, menjelang 1924 ni, cawangan Parti Kuomintang ni ataupun KMT ni mula ditubuhkan di setiap bandar ni negeri-negeri Melayu. Apa tahu sebab apa? Okey, parti ni ditubuhkan untuk memperluaskan pengaruh komunisnya. Okey, macam apa boleh tengok kat depan ni 6 bandar yang komunis meluaskan cawangan dia. Yang pertama kita ada Muar, Melaka, Seremban, Kelang, Kuala Lumpur dan Singapura. Okey, aku pilih satu. Kenapa parti Kuomintang ni ada dekat KL? Siapa boleh tahu? Siapa boleh sebutkan? Sebab apa? Kerana Kuala Lumpur mempunyai subjek. Okey, betul. Okey. Kalau nak lebih lanjut macam ni. Kan time form 3 kita akan belajar bab 3. Apa dia? Pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey. KL ni kan merupakan satu kawasan pelombongan biji timah yang terkenal pada abad 19. So, kalau sesuatu tu ada macam pelombongan ke apa, mestilah ramai penduduk kan? Okey. So, mereka ni ambil kesempatan untuk tubuhkan dia punya parti kat situ untuk meluaskan pengaruh dia. Okay, termasuklah dengan Kelang. Kelang kan pelombongan biji timah tapi ke abad 18. Okay. Selain daripada Parti Kuomintang tu, terdapat lagi satu penubuhan iaitu penubuhan main school. Main school ni digerakkan oleh dalam golongan orang-orang Hailam dan main school ni di bawah pengaruh Parti Komunis Cina. Okey, seterusnya sambungan daripada apa yang Hanan cakap tadi. Pada tahun 1927, KMT ataupun dikenali sebagai Parti Kuomintang dengan PKC ataupun kita kenali sebagai Parti Komunis Cina telah berpecah disebabkan oleh perbezaan ideologi, dan pada tahun 1928 The Communist International ataupun dikenali sebagai Kuomintang telah mengarahkan untuk menubuhkan satu parti baru iaitu Parti Komunis Nanyang
perkataan Nanyang tu sendiri berasal daripada perkataan Tionghoa, iaitu daripada kaum Cina. Okey, macam yang kawan saya cakap tadi, The Communist International, Kuomintang ni, dia berpusat di Moskow. Moskow yang dia mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang. Tetapi Parti Komunis Nanyang ni dia gagal mencapai matlamat dia. Lepas tu Kuomintang ni dia mengarahkan satu lagi penubuhan baru, iaitu Parti Komunis Malaya, PKM. Okey. Itu betul tadi merupakan pandangan kami. Jikalau ada yang mempunyai soalan ataupun yang tidak faham, boleh bangun dan menanyakan soalan. Baik. Ada yang nak tanyakan soalan pada pembentang kita? Ada? Faham? Jelas ke tidak? Jelas tak kawan-kawan bentang? Jelas, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Tak ada sebarang pertanyaan. Faham? Okey, jelas. Jadi tolong bagi tepukan untuk pembentang kita yang pertama. Oh, ada lagi. Jikalau tiada pertanyaan, kami mempunyai pertanyaan kepada para pendengar lah. Iaitu soalan kebat, mengapakah ideologi komunis yang ideologi komunis melalui main school ni berbahaya untuk masa depan negara? Pertanyaan daripada rakan kamu. Siapa yang sudi menjawab? Boleh ulang balik tak soalan? Mengapakah ideologi komunis melalui main school ni berbahaya untuk masa depan negara? Baik, ada yang sudi menjawab? Ada yang nak cuba menjawab? Kita cuba tak apa, salah tak apa. Nak dengar pendapat daripada kawan-kawan? Ada? Okey, Adira. Silakan. Bagi pendapat saya, dia berbahaya sebab nanti apabila komunis ni akan macam mana? Peperangan tu boleh berlaku. Sebab kan masing-masing kan kuasa besar. Jadi akan adalah aset-aset ketenteraan mereka masing-masing yang hebat, macam nuklear lah yang boleh menyebabkan pencemaran udara. Itu saja. Okey, terima kasih. Ada pendapat-pendapat lain? Boleh terima tak dengan jawapan Nadira? Boleh jugalah. Boleh diterima. Okey. Pencemaran udara tu maksudnya pencemaran dari segi Peperangan. nuklear punya namanya apa? Okey, radiasi. Baik, sebab kamu sebut pencemaran udara tu kan. Dah macam pembakaran nanti ha. Ada lagi yang nak berikan pendapat? Tak ada? Dia macam muka dia macam nak bela lah. Okey. Tak apa. Okey. Jadi kamu faham apa yang rakan kamu sampaikan tadi, iaitu kemasukan pengaruh komunis dari Cina. Okey? Tak ada masalah. Okey, bagi tepukan yang gemuruh kepada pembentang kita yang pertama. Terima kasih. Okey, seterusnya dijemput untuk kumpulan pembentang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Muhammad Sazali. Nama saya Ahwaz. Nama saya Putri Nurul Madinah. Dan saya Adira.
Kami hari ini akan membentangkan tentang tajuk kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Awak tahu tak macam mana pengaruh komunis boleh masuk ke tanah Melayu dulu? Saya ada baca, sebenarnya sekitar tahun 1920 ada beberapa pemimpin komunis dari Indonesia yang datang ke sini. Oh iya kah? Okey, macam kita tengok ada beberapa pemimpin yang datang dari Indonesia. Okey. Siapa tu? Antaranya Tan Malaka, Alimin, Okey, siapa? Antaranya ialah Alimin, Tan Malaka. dan beberapa lagi. Diorang ni cuba sebarkan fahaman komunis dekat tempat seperti seberang Kurai. Patutlah boleh tersebar Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah. Tapi kenapa diorang nak datang ke tanah Melayu? Sebab PKI gagal kuasai Pulau Jawa pada tahun 1926. Jadi diorang cari tempat lain untuk teruskan perjuangan. Termasuklah pembukaan cawangan dekat tanah Melayu. Tapi berjaya. Sebab apa dia tak berjaya dekat tanah Melayu? Sebab komunis PKI ni dia membuat kekerasan kepada orang Melayu. So, mereka ni macam tak memberi sambutan yang besar lah kepada PKI. Kan diorang tarik sokongan orang tempatan? Sebenarnya tak sangat. Orang Melayu masa tu tak berapa terima fahaman komunis. Kenapa ya? Sebab komunis ni guna kekerasan untuk capai matlamat, jadi ramai tak setuju. Okey, selepas komunis ni gagal menguasai Pulau Jawa kat Indonesia, selepas tu dia datang ke tanah Melayu tapi tak dapat sambutan oleh orang Melayu. Sebab apa? Sebab mereka guna kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Saya faham. Maksudnya pengaruh itu ada masuk tapi tak diterima sangat. Ya, lebih kurang macam tu lah. Itu sahaja daripada kami berempat. Selepas tu Maafkan saya. Ada kesimpulan kecil saya boleh buat daripada pembentangan kami. Jadi kesimpulannya, pengaruh komunis dekat dari Indonesia ni tak berjaya sebab ada segelintir penduduk tanah Melayu yang tak terima. Sebab apa mereka tak terima? Ya betul. Jadi sebab itulah, sebab komunis ni terlalu keras. Jadi itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Ya. Oh, ada yang mengangkat traffic light hijau menandakan faham. Ni apa? Hanan kenapa angkat warna kuning tadi? Keliru masih Hanan? Ada keliru kami boleh terangkan kembali. Okey. Semua faham? Soalan? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Okey, tadi kami bagi tahu dua je pemimpin komunis yang dari Indonesia. Siapa boleh bagi satu senarai penuh? Silakan. Ada yang boleh Ya, bantu? Okey. Amira. Okey, baik. Jadi saya rasa itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Baik, okey. Sebelum tu, sabar sebelum tu. Pastikan kamu jelas ya tentang
kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Okey, bagi tepukan untuk pembentang kita. Terima kasih. Okey, seterusnya. Pembentangan seterusnya. Penubuhan Parti Komunis Malaya. Dipersilakan. Kumpulan ni tinggal 2 orang saja. 2 orang. 2 lagi terlibat dengan debate. Okey. Jadi tak ada masalah berdua saja. Berdua lebih baik. Okey, besarkan. Boleh? Kat bawah tu. Okey, besarkan dekat sini. Okey. Nanti awak tekan je. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Darwish bin Muhammad Yasir Arafat. Seterusnya rakan saya. Saya Putri Nur Adi Banare binti Abi Tariki. Kami akan menerangkan tentang penubuhan Parti Komunis Malaya. Tajuk besarnya adalah 6.1 iaitu kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Tetapi kami akan menerangkan tentang penubuhan Parti Komunis di Malaya. Parti Komunis di Malaya iaitu PKM ditubuhkan pada 30 April 1930 di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Seterusnya, PKM ni bergerak melalui Kesatuan Sekerja, Pertubuhan, Penerbitan Akhbar dan Sekolah Cina. Akhir sekali, PKM ni menyusup ke dalam Kesatuan Sekerja untuk mengukuhkan lagi pengaruh komunis. Seterusnya, rakan saya akan meneruskan pembentangan. Okey. Pada zaman pendudukan Jepun 1941 hingga 1945, PKM bertindak menjalinkan kerjasama dengan British untuk memerangi Jepun. Pada zaman penjajahan, Malayan People Anti-Japanese Army atau Bintang 3 dibentuk pada zaman 1942. Dan masa tu PKM telah menerima bantuan daripada British dari segi senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan bantuan perubatan. Dan ini adalah antara gambaran Parti Komunis Malaya. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Baik. Setelah ada apa-apa soalan? Ada sebarang soalan? Jelas? Kalau jelas, masing-masing jelas senang ya. Bagi penerangan faham. Nanti kita semak melalui soalan. Okey, kalau tak ada soalan, aku bagi soalan Kenapa komunis ni dia menjalinkan hubungan dengan British? Ada yang nak cuba? Sebab dia nak terima bantuan senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan perubatan daripada pihak British. Betul? Betul? Kurang tepat. Lagi sekali soalan dia. Kawan kamu kurang jelas kot. Lagi sekali soalan. Sebab dia dalam usaha untuk memerangi Jepun. Okey, betul. Betul. Okay. Maksudnya kehendak soalan tadi, mengapa komunis menjalinkan ataupun membantu British? Yang itu mungkin kawan kamu salah faham. Okey, jawapan yang diberikan oleh ni. Okey. Ada soalan lain? Mungkin itu saja. Itu saja. Okey, faham ya? Okey, bagi tepukan untuk pembentang kita. Baik, seterusnya kita sambung untuk tajuk yang terakhir, pembentangan terakhir.
Siapakah itu? Sila. Yang terakhir. Silakan. Lagi satu. Tutup yang tu. Jumpa tak? Hello. Kamu perluasan pengaruh kan? Bawah. Slide kedua ni. Boleh tak? Besar kan? Okey, bagi lalu. Cikgu nak buka slide yang kedua. Buka slide yang kedua. Tak apa. Okey. Okey. Hai semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan yang terakhir sekali terdiri daripada saya, Nur Alia Zafira. Saya Muhammad Hazib bin Musri. Saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Zahar. Saya Siti Nur Amirah. Dan saya Nur Syahadlina. Okey. Kami akan menerangkan tentang keadaan tanah Melayu selepas kekalahan Jepun dan kemunculan ancaman komunis. Jadi, seperti yang kita tahu, selepas kekalahan Jepun, British ni lewat untuk nak ambil balik tanah Melayu. Maksudnya British ni lewat untuk datang semula untuk takbir di tanah Melayu. Jadi, benda ni ia menjadikan satu peluang kepada PKM iaitu Parti Komunis Malaya untuk dia masuk dalam tanah Melayu dan mentadbir tanah Melayu selama beberapa hari. Okey, yang pertama sekali saya serahkan kepada Akibat kelewatan British dalam memasuki tanah Melayu, PKM mengambil tindakan untuk mereka mengambil tindakan untuk keluar dari hutan dan melakukan kekacauan. Mereka membunuh semua orang Melayu, India dan Cina yang pernah bersubahat dengan tentera Jepun. Okay. Selepas kedatangan Jepun komunis Jepun ke tanah Melayu, British iaitu BMA datang untuk menguasai tanah Melayu kembali. Lepas tu MPAJA iaitu Malaya People's Anti-Japanese dibubarkan pada tahun 1 Disember 1945. PKM dibenarkan jadi parti yang sah. Menjelang Disember 1947 hingga Mac 1948, Komunis berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dan menyusup ke dalam PKM, PKMM, MDU dan putera AMCJA. Okey. British merasa komunis ni ancaman besar daripada untuk ekonomi dan keselamatan negara. Iaitu dia menubuhkan satu parti trade union ordination untuk mencegah komunis daripada menyebarkan ideologi kepada pekerja. Oleh itu British akhirnya PKM dibubarkan.
dan darurat 1948 diisytiharkan. Okey, itu sahaja daripada kami. Ada sebarang soalan? Baik, ada soalan? Faham? Baik, silakan. Ada soalan? Okey. Kalau tak ada soalan, Ada soalan, ada soalan. MPAJA ni dibubarkan, tapi kenapa PKM ni dibenarkan untuk masih jadi berjalan? Ulang balik soalan dia. Kenapa MPAJA ni dibenarkan untuk berjalan lagi, tetapi PKM ni, MPAJA ni kenapa dia dibubarkan? Kenapa PKM ni boleh jalan lagi? MPMJ dibubarkan. Sebab masa MPAJ masuk ke Tanah Melayu, mereka tak guna nama MPAJ, mereka guna PKM. Sebab tu PKM tak dibubarkan. Boleh terima dengan jawapan tu? Okey. Kalau tak ada soalan lagi, kami akan bagi soalan. Okey, yang pertama sekali. Selepas PKM ni keluar daripada hutan, apa yang mereka buat? Okey, Haris. Mereka buat kekacauan dan membunuh orang Melayu, Cina dan India. Sebab dia tujuan sebab dia pernah menyebarkan komunisme. Sebab mereka ni dakwa semua orang-orang tu orang-orang yang menyokong Jepun. Jadi dia tak suka, dia bunuh je. Okey. Soalan yang kedua. Okey, bila PKM ni dapat kebenaran untuk bergerak sebagai satu pertubuhan yang sah di Tanah Melayu, apa yang mereka lakukan selepas itu? Bila mereka dah dapat kebenaran untuk pertubuhan tu bergerak secara sah. Keadaan ini dapat memberikan peluang kepada PKM untuk mempengaruhi Keadaan ini dapat memberikan peluang kepada PKM untuk mempengaruhi beberapa pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis. Terima kasih. Sekian itu sahaja pada kami. Terima kasih. Baik. Jadi faham ya untuk tajuk yang terakhir, bagaimana PKM menyebarkan pengaruh mereka di Tanah Melayu. Jadi faham? Okey, bagi tepukan untuk pembentang juga. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Baik, jadi kita selesai. Untuk tajuk kita pada hari ini, tajuk besar dia apa? Okey, jadi kamu faham dekat sini di mana terdapat dua yang tadi kawan kamu bentang. Okey, dua kemasukan pengaruh komunis di Tanah Melayu. Yang pertama dari mana? Dari China. Yang kedua dari Indonesia. Okey. Jadi kamu faham jalan cerita dia apabila disebut sahaja kemasukan pengaruh komunis dari China. Fahaman kamu ialah bagaimana kemasukan itu berlaku dan diterangkan oleh rakan kamu tadi. Okey. Yang kedua, kemasukan dari Indonesia. Jadi apa yang penting sebenarnya kamu nak kena ingat apa tu sebenarnya? Siapa yang terlibat, betul?
Okey, untuk kemasukan dari China, siapa yang terlibat? PKM. Apa? Kuomintang. Ada sebut tentang Kuomintang. Kalau dari Indonesia? Tokoh dia. Okey, antara salah satunya? Okey, okey. Untuk penubuhan PKM pula, ada sentuh tentang penubuhan PKM. Okey, penubuhan PKM ni bagaimana dia berlaku? Macam yang kawan kamu terangkan tadi, berkait dengan apa? Sekolah Cina. Okey, lagi? Kerjasama dengan MPAJA. Ingat, okey, Parti Komunis Malaya ditubuhkan. Bila soalan tanya, ditubuhkan. Bagaimana ditubuhkan yang kawan kamu terangkan tadi. So, kamu nak jelaskan macam mana? Bermula di mana? Kawan kamu kata tadi bermula di mana? Kuala Pilah. Lepas tu, mereka bergerak melalui kesatuan sekerja. Yang tu point dia, melalui kesatuan sekerja. Okey. Dan apabila Jepun datang ke tanah Melayu, yang kamu belajar masa bab 3. Okey, bab 3, Jepun menjajah tanah Melayu selama 3 tahun. Kemudian Jepun menyerah, kalah. Jadi sebelum British, macam kawan kamu teranglah, masuk ke tanah Melayu, siapa yang nak meluaskan pengaruh dia? Komunis. Jadi komunis, berapa hari komunis nak menguasai tanah Melayu? Siapa yang tahu? 3 hari? 14 hari. Ya, 14 hari. Jangan salah tengok. 14 hari. Baik. Dalam 14 hari itu, yang kawan kamu terang itulah. Okey. Bagaimana adanya Parti Komunis Malaya. Sebab kat sini dikatakan Parti Komunis Malaya pernah diiktiraf, disahkan. Kan? Jadi, disebabkan itu mereka menggunakan kesempatan untuk meluaskan lagi ideologi komunis mereka. Setakat tu faham, no? Boleh? Jadi kamu tahu poin mana yang kamu nak ingat? Tak ada masalah. Okey. Setakat tu boleh? Tak ada nak pening, nak ingat banyak benda. Kamu susun sahaja siapa yang terlibat, bagaimana perjalanan itu berlaku. Baik. Macam biasalah untuk sejarah, saya nak bagi satu juga soalan kebat. Sebab tadi kawan-kawan bagi soalan kebat. Saya pun nak bagi juga soalan kebat. Okey? Mari kita tengok soalan kebat dia. Soalan kebatnya, okey. Kita masih lagi dalam keadaan misteri. Okey, selepas kita dah mengkaji ada siasatan yang dilakukan. Okey, kita nak fokus pada soalan kebat. Okey, soalan kebat berkait dengan tajuk kita pada hari inilah. Okey. Kamu tahu kebat, kemahiran berfikir alas tinggi. So, saya nak tengoklah kemahiran berfikir kamu di tahap yang bagaimana. Okey, soalan dia. Pada pendapat anda, adakah kerjasama antara komunis dan British semasa pendudukan Jepun wajar? Jadi kamu jelaskan. Sebab tadi ada yang bentang, okey, penubuhan PKM, kemudian semasa pendudukan Jepun, KPM bekerjasama dengan British untuk menangani Jepun. Jadi ada yang nak cuba? Silakan. Pada pendapat saya, kerjasama antara komunis dan British adalah wajar. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka mempunyai matlamat yang sama, iaitu untuk menguasai tanah Melayu. Matlamat yang sama, menguasai tanah Melayu. Boleh terima atau tidak boleh terima? Angkat traffic light kat kamu, setuju ataupun tidak dengan pendapat rakan kamu? Yang tidak wajar. Boleh, tapi sekejap saya nak dapatkan
reaksi rakan kamu. Sama ada mereka bersetuju dengan jawapan wajar kamu tu. Naikkan kamu punya traffic light hijau semua, maksudnya terima. Okey, wajar sebab matlamat yang sama, iaitu nak menguasai tanah Melayu. Baik. Zafirah lagi, dia nak bagi jawapan sekiranya jawapan dia tidak wajar. So dia sekarang ni prinsipnya wajar atau tidak wajar, tapi dia ada dua jawapan. Kita bagi peluang boleh? Bagi peluang, okey. Udang di sebalik batu. Isi utama mereka adalah untuk menyebarkan fahaman komunisme. Untuk British pula, mereka ni lebih kepada mengawal apa yang ada di dalam Melayu untuk dibawa pulang ke negara mereka sendiri. Jadi pada saya, kalau kita nak tengok pada satu-satunya macam tidak ada, sebab mereka ada juga apa yang disirat di sebalik matlamat yang nak kena sama. Okey, tujuan sebenar mereka. Okey. Yang tadi wajar sebab matlamat menguasai tanah Melayu, tak wajar sebab mereka mempunyai niat di sebaliknya. Niat maksudnya niat yang tidak baik untuk tanah Melayu. Udang, ada udang di sebalik batu. Jadi, untuk kamu sendiri, setuju ataupun tidak? Macam senang. Setuju angkat. Setuju, saya senyum. Hijau. Boleh jalan. Baik. Okey, terima kasih Zafirah. Bagi tepuk tangan. Okey, kita dah ada jawapan daripada Zafirah. Jawapan seterusnya, pendapat yang lain. Baik, silakan. Dari sudut pandangan saya pula, kesesamaan tersebut tidak wajar sebab kedua-dua pihak mengabaikan kestabilan negara kita. Mengabaikan kestabilan negara. Ia memberi ruang kepada sebuah organisasi yang mempunyai agenda subversif untuk menjadi kuat, yang akhirnya mengakibatkan pertumpahan darah dan penderitaan rakyat tanah Melayu. Itu sahaja daripada saya. Baik, yang menderitanya siapa? Menderita rakyat kot. Rakyat lah kot. Maksudnya, maksud kamu yang menderita itu kepada rakyat. Betul. Okey, setuju ataupun tidak? Setuju ataupun tidak? Setuju. Okey, setuju. Masing-masing setuju. Ada pendapat lain? Ada penambahan? Tak ada. Baik, terima kasih Arisa. Okey, dua dah yang perempuan. Yang lelaki tak nak cuba, masih lagi yang perempuan. Kena. Nanti Darwish lah. Sabar. Pada pendapat saya, tindakan ni wajar kerana ia merupakan strategi yang penting untuk menghadapi musuh yang sama. Lepas tu, British ni lepas tu komunis ni dia perlukan keperluan untuk kelangsungan hidup dia, seperti senjata, latihan ketenteraan dan dana yang disediakan oleh British untuk melancarkan serangan kepada Jepun tu lah. Okey. Komuniti tu maksudnya merujuk kepada siapa? Adakah rakyat tanah Melayu sendiri? Ataupun pergi kepada British dan juga komunis? Siapa yang dapat bekalannya tu? Komunis. Maksudnya kerjasama ini membantu komunis juga untuk mendapatkan bekalan itu. Okey. Setuju ataupun tidak? Kamu jangan lena ni, dengar pendapat kawan kamu. Faham? Adakah kamu setuju ataupun tidak?
Setuju ataupun tidak? Jangan tak faham pun macam boleh lah, setujulah. Tak nak macam tu. Setuju? Okey, terima kasih. Baik, kita ada 3 perempuan dah yang bagi pendapat. Yang lelaki? Yang lelaki? Darwish nak cuba. Alhamdulillah akhirnya wakil lelaki. Berdasarkan soalan, adakah kerjasama antara komunis dan British semasa pendudukan Jepun wajar? Pada pandangan saya, ya wajar kerana kedua-duanya komunis dan British ini kedua-duanya mempunyai musuh yang sama iaitu Jepun. Jadi kerjasama ini dapat memperkuat. Sekejap cikgu. Kerjasama ini dapat memperkukuhkan lagi untuk menentang penjajahan Jepun tersebut. Baik. Itu sahaja jawapan saya. Maksud Darwish tu, faham tak maksud Darwish ni apa? Maksudnya gabungan komunis dengan British ni mampu menjadi satu benteng yang lebih kuat untuk berlawan dengan Jepun. Setuju ataupun tidak? Angkat. Setuju ke tidak? Kalau tak setuju, kamu bagi pendapat kamu, tak ada masalah. Sebab untuk soalan yang ini, kamu boleh bagi wajar ataupun tidak. Yang penting, relevan ke tidak dari sudut huraian kamu sendiri. Terima kasih Darwish. Baik, ada lagi? Ada lagi yang nak mencuba? Ada lagi yang nak mencuba? Ada lagi yang nak mencuba? Tak ada dah? Itu saja untuk soalan hebat ni. Sebab kita pun ada kekangan masa. Okey, jadi Alhamdulillah. Okey. Setakat ni selesai sesi pembentangan kamu, selesai dengan penerangan rakan-rakan kamu, termasuklah saya sendiri. Okey? Apa yang kamu boleh rumuskan? Apa yang kamu boleh rumuskan? Kita tahu tajuk besar kita apa? Okey, kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Jadi, boleh? Seorang? Untuk buat rumusan apa yang kamu dah belajar pada hari ini. Tak kisahlah rumusan berkenaan tajuk ke, rumusan berkenaan reaction rakan-rakan kamu, sesi pembentangan, tak kisah mana-mana. Boleh? Ada? Ani? Cuba buat rumusan. Tak kisah dari sudut apa. Bukan dari segi isi sahaja. Dari sudut kamu melihat rakan-rakan kamu punya presentation. Jadi apa yang Anik boleh simpulkan? Rumusan yang saya boleh buat adalah kawan-kawan saya boleh membentang dengan baik dan juga kita boleh memahami tentang kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Contohnya macam kemasukan pengaruh komunis dari China, dari Indonesia dan juga penubuhan Parti Komunis Malaya. Baik, maksudnya pembentangan rakan-rakan kamu mampu jelas. meyakinkan kamu lah dan memahamkan kamu, membuatkan kamu faham. Itu rumusan daripada Anik. Terima kasih Anik. Okey, wakil daripada yang perempuan. Siapa? Nak cuba? Sila Adira. Tapi saya nak bagi dari sudut kemasukan pengaruh komunis di negara kita ni. Boleh. Okay, jadi daripada pendapat saya, kesimpulan bagi tajuk ni, dari sudut penjajah kan mereka yang menjajah. Jadi mereka mendapat sesuatu yang mereka inginkan dan juga kebaikan untuk negara mereka lah, untuk diri mereka. Manakala daripada pihak rakyat pula kesengsaraan. Kesengsaraan. Ya, itu saja. Terima kasih Adira. Baik, itu sahaja sesi PDPC kita pada hari ini dan saya harap untuk tajuk ni kamu boleh buat ulang kaji, fahamkan sebab kita masih ada lagi tajuk-tajuk yang akan kita belajar. Jadi bila kamu dah faham tentang apa itu komunis, mudah untuk kamu menjawab apa saja soalan berkait dengan
komunis. Itu saja. Kefahaman tu sangat pentinglah selain mengingat. Okey, untuk soalan kebat tak ada masalah bila kamu faham pasal tindakan komunis. Jadi kamu boleh merungkaikan segala persoalan dia sebab kamu dah faham. Okey, apa pun bagi tepukan untuk diri sendiri. Okey, terima kasih untuk usaha kamu pada hari ini. Okey, sekian terima kasih.